nak jadi kaya hanya menggunakan dari sebiji telur. Sebiji telur boleh menjadikan jutawan. Pelik cerita ni. Jom kita dengar. Assalamualaikum. Bertemu lagi. Kali ni kita cerita pasal Pak Soat dan bini dia Mak Soah. Okey, cerita dia macam ni. Dalam satu kampung ada laki bini iaitu Pak Soat dan Mak Soah yang tinggal di satu pondok yang agak unsang. Boleh dikatakan senang untuk kita faham, bagaikan istana sangkut. Belum apa-apa dah berderam. Okey. Mereka ni amat susah dan miskin. Tiada pekerjaan, sebenarnya malas. Setiap hari Pak Soat akan pergi ke rumah jiran untuk minta makanan, minta simpati. Tapi ada je lah jiran yang bagi makanan kan. Satu hari tu Pak Soat pergilah ke rumah jiran macam biasa, mengharapkan belas kasihan. So dia dapatlah beras, sup uncang dan makanan contoh sayur ke ikan ke. Okay. So dia pun baliklah ke rumah dengan membongkok. Bila dia jalan bongkok, muka cenoi kan, muka malas dia bongkok. Jalan, tiba-tiba dia ternampak sebiji telur. Dia nampak sebiji telur, dia punya gembira. Yahoo! Kat tengah jalan. Kemudian dia pegang telur tu, berlari di balik rumah. Dia lari. Belum masuk rumah lagi dia dah jerit ke bini dia dah. Yang Soah dia dah. Kau tengok ni dia. Apanya? Bang Ot dah kan. Ni korang nak aku bawa balik apa? Apa benda? Telur dia. Telur? Kita nak buat apa dengan telur ni? Aku ada satu telur sekarang ni kata kan. Mak Soat cakap, telur ni aku akan menetaskan dan nanti dia akan jadi ayam. Okey. Kemudian ayam tu akan bertelur banyak-banyak. Okey, lepas tu telur tu kita boleh makan dan setengah lagi kita boleh jual. Oh, betul lah bang, kata dia Mak Soah. Maknanya kita akan jadi senang, Pak Soat cakap. Lepas tu